So we are on our way to Kuala Lumpur. Mama nak gambar. On the way to Kuala Lumpur today 7 of April. We have a meeting of the MTB and also sambutan Hari Raya untuk Iwan. Update to Kampung Kajang. Awas lori balak. Bukan simpan kekal. Tapi ada lori balak. Dah lama tak dengar bunyi hutan. Rakan-rakan, telah melebihi 1 kilometer. Kami masih lagi mendaki Bukit Petai ni. Masih lagi mendaki. Ujung sana pun naik lagi. Sampailah kita berada di puncak tempat pematang. Kita akan lihat di pematang tu sama ketinggian dengan gunung-gunung yang ada di sekeliling. So kami sekarang berada di puncak bukit. Ada di puncak bukit. Tapi saya dah kali ketiga kali ke banyak kali dah sampai sini. Puncak bukit. Bukit ni sama dengan bukit yang ada di sana. Kuala Lumpur, here we come. Berapa lama perjalanan? Hampir 2 jam. Majlis Hari Raya Aidilfitri dengan cara hari ke-1
Sungai Gapes dengan Sungai Kuala Mu, dia turun kepada sini jadi Sungai Pilus. Oh, memang sejuk lah airnya. Di tengah hari ni memang seronok lah. Anak-anak orang sini mereka mandi tengah hari sebab airnya sejuk selepas panas di tengah hari. Mari. Okey, kita dah sampai dah Kuala Mu, dah selesai majlis sambutan hari raya Coach Kuala Mu. Dan bersama isteri saya, Siti Zabeda, bagi ulasan sikit.